Di belantara Banjaran Titiwangsa, ada beberapa buah kampung yang diselimuti dengan panorama alamnya yang cukup indah dan mempesonakan. Kali ini kami datang lagi bukan hanya sekadar camping, tapi turut menyantuni masyarakat yang hidupnya sederhana tapi mereka sangat mengalu-alukan kedatangan anda semua. Oleh itu, sebagai penutup camping di tahun 2025 ni, kami berpulang sekali lagi menjejaki di Kampung Pos Lenjang, Lipis, Pahang. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Hari ni kita bersiaran di Pos Lenjang, iaitu di Chalet Pak Hashim di Latar Selui, Pos Lenjang lah. So, kita orang dah sampai kita orang sampai tengah hari tadi. Kita orang gerak daripada KL dalam pukul 8 pagi macam tu, singgah di Sungai Koyan. Kita beli sedikit keperluan lah, kerja yang tak cukup kan. So kita sampai tadi dalam tengah hari macam tu lah. Dah settle pacak. Kita flashback dulu guys. Flashback dulu. Boleh dia slow dia. Pusing je tak apa. Pusing lagi. Up. Okay. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita datang lagi di Latar Selui, di Pos Lenjang, atau dikenali sebagai Chalet Pak Hashim Okay guys, so kita sampai sini lebih kurang tengah hari lah. Tapak yang kita pilih pun masih lagi tapak yang lama, lebih kurang sama lah. Sebabnya sebelah sana dah ada orang. Hajatnya nak pilih yang sebelah sana, yang teduh sikit tu, tapi dah ada orang. Ada satu lagi tempat yang cantik dekat sini. Kat sini pun cantik juga tempat yang sini. Tapi ada masalah sikit dengan dahan pokok yang reput. So kita dinasihatkan tidak pacak kemah kat sini lah. Sekarang tengah turun barang, tengah pasang-pasang dah ni. Dah pasang apa semua. So nanti saya update lagi. Bagi ni. Lagi berapa dik? Berapa? Berapa nak bagi? 10. Makan luah nanti ya bagi. Dalam tak tahu lah. Satu ke? Ada satu je. Alah. Duit jap. Jap dik. Tadi kita minta adik orang kat sini adik-adik kat sini. Sajalah gurau-gurau minta dia orang, nanti bawa durian. Ni betul-betul dia bawa durian. So kita sebagai sini belum lagi musim dia, cuma adalah beberapa yang dah jatuh. Adalah kalau ikutkan musim dia nanti bulan 1 macam itulah. Tapi adalah yang dah gugur dulu. So kita try dulu, kita dapat rasa dulu lah. Mana? Sedap kan? RM1 lah, dengan kira ni. 30.
Wih, Tak ada diskaun ke, Dik? kau lah. Banyak ni. Dia kecil ni. Dia kecil. Berapa? Kurang. Kuranglah sikit, Dik. Kurang. 15 lah. 5 okey. Okey lah. Nanti bawa yang besar. Pandai je adik-adik ni cari durian. Okay guys, so petang tadi kan kita gurau-gurau dengan adik tadi tu durian. Dia betul-betul bawa kita durian guys. Yang first tu dia bawa sebiji, lepas tu dia bawa 3 biji. Dan yang paling last sekali 1 bakul guys. Cuba tengok guys, 1 bakul ni berapa harga? Jadi koti-koti kira tadi dia bagi kita RM50. Ada dah dalam 5-6 biji juga ni. Semua pun buah pun cantik-cantik, besar-besar. Kat sini dia walaupun belum, kalau ikutkan musim durian diorang dalam tahun depan lah, bulan 1 macam tu. Tapi sekarang ni hujung-hujung tahun 2025 ni dah ada dah. Dah ada yang gugur, adalah tapi tak banyak. Kita camping ni selama 3 hari 2 malam. Kita datang balik di Pos Lenjang ni dengan kawan-kawan yang ada yang dah pernah datang ke sini, ada yang first time. Last dulu kita datang bulan 6 dululah. Dah hampir 6 bulan juga. Kita kembali lagi ke Pos Lenjang ni. So suasana dia masih lagi sama cuma ada penambahbaikan oleh Pak Hashim, iaitu dia dah letak spotlight. Kita tengok besok kita ada kawan lagi 3 orang akan datang untuk camping. So untuk hari ni kita datang 6 orang dulu. So ada kawan yang tak dapat cuti lagi, besok baru diorang datang. Total kami nanti mungkin dalam 9 orang macam tu lah. Kita kali ni pun insyaAllah kita akan buat sedikit charity lah. Tak ada apa pun, cuma just saja-saja happy-happy kita jumpa orang-orang kat sini, anak adik-adik yang kecil-kecil tu kan. Kita nak kongsi rezeki sikit, nak bersilaturahim lah orang kata kan. Nanti kita kongsikan lagi suasana di campsite Pos Lenjang ni. Pak Hashim, chalet Pak Hashim. Okay guys, jom kita tengok diorang tengah persiapan untuk masak malam. Masak apa ni? Goreng belacan. Nasi goreng guys. Nasi goreng kangkung belacan di. Kita try ni. Oh, syadu. Syadu. Tu dia guys, nasi goreng kangkung belacan. Yes. Kita pakai, gunalah sambal belacan daripada buah berada. Gunakan belacan ini. Guys, inilah penambahbaikan di campsite chalet Pak Hashim. Apa yang penambahbaikannya adalah dia dah pasang spotlight guys. Di tepi sungai ada spotlight. Kita boleh tengok tu, kalau ditengok belakang saya tu terang benderang ni kalau nak mandi malam pun boleh ni. Syok tapi air dia pun sejuk guys. Siapa yang sukakan mancing boleh nampak lah ikan tu nak tahan jaring ke, nak baling joran ke apa ke kan. Bukannya di tepi sungai saja dia pasal spotlight, di belah atas ni pun ada boleh nampak lah, terang sikit lah kan. Kalau tak sebelum ni tak nampak apa, memang nak kena pakai lampu sendiri lah. Saya tak pasti diorang dah masuk ke belum diorang punya TMB elektrik. Sebab last dulu kita datang diorang masih lagi pakai generator guys. Sebab saya tak pergi dekat surau tu, biasa generator diorang letak sana. Kat sini belum ada offer plug point lagi. Siapa nak camping kat sini nanti pastikan bawa power station ke, power pack, power bank ke apa ke, generator ke.
Okey, saya pun tak pasti lagi apa lagi yang Pak Hashim ni dah upgrade. Nanti kita siasat nanti. Nanti saya tengok besok-besok apa lagi diorang dah upgrade tu. Alright guys, stay tune. Okey guys, tadi kita dah makan nasi goreng. Bina. Sekarang pencuci mulut kita. Durian. Durian guys. Oh, ni baru buka sebiji masih ada lagi 5-6 biji lagi ada. Ambil kan. Buka. Kita ada tukang buka Seorang sebiji. Asal apa? Lemak manis ke apa? Ni durian baru ni, baru jatuh ni, baru gugur. Rambut kan. Bagi tepukan. Kecil-kecil biji dia. Nasib baik. Dia sedap mantap. Dia dah masak ni. Oh, sedap. Alah. Kau makan lagi tak? Kenapa kau cover muka dia? Masak kamera terus cover muka. Okey, masak di tepi sungai. Inilah view kita pagi ni. Sekarang ni proses kita nak buat sarapan pagi. Apa sarapan pagi kita pagi ni? Mushroom soup dengan galibu. Inilah nasi goreng pagi tu pasal tos. Itu dia. Tak mayonis sekali. Gang, hari ni kita punya member lagi 3 orang sampai. So sekarang kita orang nak pergi ambil dia dekat depan tu sebabnya kereta diorang tak boleh nak turun ke bawah. So kita kena pick up diorang lah. Kereta tak boleh lepas. Walaupun kereta standard agak susah juga. Lagi-lagi kalau yang dah lower dekat je. Lebih kurang 300-200 meter depan tu je. Betul-betul dekat surau. Sampai dia Sampai. Barang yang diorang nak ni. Okey, tunjuk. Barang baru Barang baru sampai bang. Sampai. Air batu. Tak cair. Padu. Okay, kita loading barang dulu guys. Kereta dia parking kat sini lah. Sebab sana jalan turun. So kena parking. Kalau dah sampai sini geng, ni surau dia. Ada chalet. Lepas tu kat sini lah kita parking. Kereta standard ataupun lower boleh parking kat sini. Kalau boleh turun tak ada hal. Ada juga kereta yang boleh turun ke
ke bawah terus. Okey, barang-barang kita dah loading Sekarang bergerak ke tapak campsite. Okey, grup geng kita dah sampai. Macam mana perjalanan tadi? Apa dia? Perjalanan okey tak? Perjalanan sungguh okey sebab saya tidur je. Ni, kita punya Sifu. Sifu kita sudah sampai. Barang yang Kak Uda dah sampai, nak tengok tak? Barang yang Kak Uda. Apa dia tu? Penasaran ni? Penasaran kali. Apa sih? Wow. Air batu. Untuk ais kita. Yeah. Tambah Okay guys, ni member kita dah sampai, dah loading barang. Sekarang kita nak pasang kemah dulu So hari ni hari Sabtu dia orang akan ada satu malam lah kat sini. So esok kita akan balik sama-sama. Satu kemah pacak kat sini lah, sebab kat sini kawasan dia agak terhad sikit sebab dia ada banyak batu ni belakang pada tapak yang sekarang ni. Yang tu ada apa nama? Ada dahan yang nak patah lah kan. Yang tu kita tak disarankan pacak kemah di belakang itu. So alternatif pilih kat sini ataupun belakang sana tu, di tepi kemah kecil tu. Tapi yang tu kecil sikit. Gerakan tu agak susah sikit lah, limited sikit. Alright guys, stay tune guys. Kita nak set up dulu. Lepas ni kita update lagi apa aktiviti kita kat sini. Alright guys. Saya ni tinggal je untuk seorang saya. Kalau badan saya kecil boleh ikut 2 orang maksudnya lah. Tapi itulah. Dia ada tingkap, tapi tingkap dia kecil. Kalau tengok guys. Tingkap dia kecil je. Untuk keluarkan masuk apa, masuk angin, keluar angin macam itulah. Ni bahagian dalam dia kipas penting selesa lah kalau untuk seorang. Tapi yang ni khas untuk gunung sebenarnya, untuk orang daki gunung kecil-kecil kan. Dia muat masuk dalam beg. So kalau naik gunung ni lah pakai dia untuk single. Kemah apa Ni kemah Fresh Black daripada Decathlon. Ni ada seorang satu lagi kemah kawan kita. Kenapa kemah ni sakit ke? Kemah ada sakit. Ni pun sama. Ni sementara lah ni. Satu lagi sementara kan? Kita custom. Dia kata sementara tunggu bonus bulan 12 ni. Bonus lah dia dapat lah A10 dia A10 lah. Aku beli A10 yang 2 tingkat tu. Ideal atas. Dia nak cari kemah yang ada singki. Comel kucing. Gemuk ke? Ni pun comel juga. Alah, mana ada awak tak comel. Miau 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 miau. Sikit. Ni ya. Tak pernah tengok. Alah manjunya. Okay guys, sesi mandi sungai. Dah tengah hari ni, pukul 12 kita mandi sungai guys. Sungai dia ni memang sejuk memang sejuk Ada tempat dalam. Di sini je yang cetek, tapi cetek-cetek dia pun dia apa? Guna jelus dia tu. Jadi dia cerun sikit. So kalau bawa anak-anak tu yang kena pantau lebih lah. Sebab kat sini memang bahaya sebab lagi pun arus dia memang kuat guys. Arus dia tu daripada sana dia tolak terus sampai ke sana. Memang kuat arus dia. So siapa-siapa nak mandi kat sini memang kena hati-hati, beringat lah, berwaspada kalau nak mandi kat sini.
So memang syok lah mandi kat sini. Kita orang pun mandi tepi-tepi ni je, tak berani lah nak mandi kat dalam tu. Walaupun kita nampak anak-anak orang asli Selamba je, dia orang pergi ke seberang sana. Ada orang dah biasa tempat ni. Alright guys, stay tune. Okay, kita ada berenang. Bergerak. Kena potong last minute. Tolong. Tak kena. Menu tengah hari kita. Kita masak ikan asam pedas by Wawai. By dia. Chef Deal. Ada lagi. Jadi aku sampai sana kau tak apa. Oh, chef baru sampai hari ni. Dia terus masak tengah hari Betul. Apa menu kita ni, chef? Cuba teka. Nak tunggu pecah minyak ni. Tengok bahan dulu. Cuba teka. Cuba teka geng. Ada tomato, bunga kantan, daun kesum. Lepas tu tengah tunggu pecah minyak. Lauk dia ada ikan kembung. Cuba teka warna merah-merah ni takkan dapat teka. Tunggu pecah minyak ni. Tunggu pecah minyak je patah muka kau. Main gila. Sorry. Aku kena ban nanti. Okey. Asam pedas tau. Asam pedas. Cakap elok. Sekarang kita tengah masak asam pedas. Kali tunggu, proses dia tengah tunggu pecah minyak. Pecah minyak. Ni pakai ikan apa tengok sini? Tadi cakap pecah lain. Tadi tu benda lain rasuk tu Iwan. Aduh tak boleh. Cakap ablasah. Ablasah saja. Ya, ikan dia ada. Ni ikan dia. Ikan dia besar guys. Nampak dah nak pecah minyak nampak ni kan? Okay guys, sekarang kita orang keluar sekejap nak cari sedikit air mineral. Kita dah kehabisan air minum dan air untuk kita buat masak. So kita keluar daripada campsite menuju ke jalan keluar. Dalam kampung ni masih ada kedai runcit, tapi barang tak banyak lah. Cuma dia ada barang-barang asas sikit-sikit lah kan. Jom kita try tengok dekat mana kedai tu. Alright guys, sekarang kita keluar dalam lebih kurang 3 atau 4 kilometer lah. So dalam kampung ni, sebelum kita sampai kalau kita sampai daripada campsite tu, ada kedai runcit guys. Ni jalan keluar balik Okay, kita terus je. Bawah ni tapi tak nampak sangat. Nampak suasana. Dia punya air tu, ya Allah, lawa dia ni. Air lawa guys. Nampak je. Dia baru jumpa kampung pertama, tapi ni kedai runcit juga, tapi tak nampak dia buka hari ni. Mungkin depan sikit ada. Okay guys, punya kat kampung kedua, salah sebut tadi kat kampung pertama. Tu dia guys. Masuk je. Boleh masuk. Okay, kalau korang nampak dia pakai zinc yang macam ni ni lah kedai dia. Jom kita tengok. Okay guys, sana arah kita datang nak ke campsite, ke sana. Dan ini kedai dia. Alright, jom. Mari kita tengok. Semua barang keperluan asas, barang runcit ada lah kat sini. Air mineral ada bang? Air minum ada? Ada, okey. Kita cari air minum guys. Kat sini ada barang-barang shampoo ke apa ke ni, lampu-lampu. Ni telur boleh dapat. Rokok-rokok pun ada kat sini. Misto ada kan? Ni jajan-jajan. Dia kereta ke mana? Sorry bang. Ni kalau nak beli sabun ke, tisu ke, apa, susu-susu, semua ada kat sini. Semua ada kat sini. Jom ambil air botol. Air mineral.
Ada air. Saya suruh dia ketawa. Oh, beras pun ada. Yang dalam ni, kopiko ni sedap ni. Ini apa bang kalau dalam ni? Ayam eh? Ayam. Oh, ayam. Ayam sini kira macam mana? Kira seekor Seekor 20. 18. Oh, okey. Seekor 18. Ada sayur ada juga, sayur. Nak air yang satu karton bang ada? Mineral satu. Mineral satu karton. Ni macam ni. Sea water 12 botol. Okey. Tu dia. Ini yang kita cari ni. Satu karton berapa dia bagi kat sini? Tak ingat apa dia. Tak tahu. Tak pasal Okey. Alright. Ni dah dapat air mineral. Kita orang tadi baru balik daripada kedai runcit. Berhenti jap tepi jalan ni kita ada nampak stok-stok kayu api, kayu bakar malam ni. Bolehlah kita buat buat unggun api kan. Jadi kita nak kutip ni kayu-kayu tepi ni, mana yang boleh kita sebat kita sebat. So malam nanti kita boleh buat ini. Alright. Okey, tim kita tengah potong. Yang mana boleh potong kita potong. Kalau tak nanti kita balik ambil chainsaw elektrik. Bolehlah ni ada sikit-sikit ni kayu-kayu ni. Okey, makanan kita tengah hari kita dah siap tu dia. Syahdu guys, ada apa ni? Tu dia. Asam pedas. Ada apa lagi? Telur masin. Ulam-ulaman. Syahdu. Mari guys. Kita try asam pedas ni. Jadi dia. Ikan tak ambil dia. Memang kenapa dia? Tak makan ikan ke? Ikan tu tak makan, ikan tu je. Macam tu dia. Ikan gembung. Kenapa tak makan? Tak makan ikan gembung. Awal tu. Yang tu nak Kalau tak bubuh ayam. Kalau tak kita orang tukar ikan. Baik. Ayam aku tu. Ni asam pedas kita guys. Bola naik grill lah. Ni. Chef tu apa kan? Chef tu kan masak. Chef tu. Thank you Niza. Oi, Niza bagi kopi. Ada nak tambah susu ke? Nak tambah kopi ke? Ni, di sini kita ada kopi ni. Kopi ni Di sini kita ada meatball. Ke nak bagi hari kelusi? Ya. Dah. Nak Kita on kan? sekarang ke? On terus. Aktiviti kita apa, Ril? Ya? Malam ni? Kalau belah sini kita ada dua belah. Belah sini kalau kita tengok abang ni, dia tengah masak meatball. Meatball ni nak buat masak apa bang? Masalah tinggal meatball kita nak untuk apa ni? Chicken grill kita. Hari ni siang kita English breakfast, malam kita English apa? Dinner. English dinner betul. Belah sana pula. Belah sini yang potong ni nak buat apa? Yang ni untuk sayur dia. Bukan sayuran untuk marshmallow tu. Marshmallow. Tu ada nugget Kita ada rebus kentang ni. Ada hot dog sikit. Biasalah. Kalau dah western tu mesti ada benda-benda sini. Yang paling best sekali ujung ni nak buat apa ni? French fries. French fries? Biar betul. French fries digebus ni begini. Tak, sebenarnya ni nak buat jadi kentang lenyek. Bahasa Inggeris apa? Potato. Mashed potato. Potato. Nanti kita akan buat dia punya video kita lenyek semua macam mana. Stay tune kan. macam YouTuber tu, Ril. Guys, kita punya gas camping kita habis. Tadi kita pergi balik kedai runcit tu kan. Kedai runcit tu pun tak ada jual. Dalam kampung ni tak ada jual gas camping lah. So, alternatif lain saya cuba tanya Pak Hashim. Ni ada dekat rumah Pak Hashim ni.
Pak Hashim kata dia mungkin ada simpan dalam 1 ataupun 2 botol. Saya bawa 5 botol pun habis. Masak habis. So sekarang saya tengah tunggu Pak Hashim pergi ambil dia punya, tengah cari dia punya gas. Kalau ada rezeki ada lah tu, kalau tak ada tak tahu lah. Kalau gas masak biasa rumah tu ada lah. Diorang ada stok kat sana. Ni Pak Hashim tengah tolong carikan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Berapa ni Pak Hashim? 5.5. 22. RM5.5 satu ni. Pak Hashim jual, jadi RM22 lah. Alhamdulillah. Ada rezeki guys. Sekejap. Alhamdulillah guys, kita dapat juga gas beli dengan Pak Hashim. Ni emergency lah, Pak Hashim ada simpan ni. So guys, mana korang yang kehabisan gas, boleh try tanya Pak Hashim kat sini kalau emergency. Tapi bawa lah standby kalau boleh. Bawa standby, bawa lebih. Bawa lebih tak apa, jangan kurang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey Pak Hashim, terima kasih banyak. Ni suasana malam di campsite. Campsite Pak Hashim ni. Malam terang lah, kawasan dia ni terang. Ni toilet, sini dewan, ni kawasan-kawasan chalet, apa semua terang lah kawasan dia. Cerah, jangan risau, datang sini tak perlu risau guys, memang cerah, ada lampu. Kawasan dia chalet ni. Kereta biasa pun lepas masuk sini kereta yang biasa lepas lagi. Bahaya. Boleh tambah satu lagi ni lah. Tak sini juga. Jaga dah ni tambah sini dekat situ. Ada berapa meatball? Meatball Saya nak meatball spaghetti carbonara. Meatball spaghetti carbonara 1. Oglio nak buat kan? Oglio 1. Kepala ni kita ada belah tengah. Ini. Kepala ni yang lemak masak ni. Macam mana tahu dia separuh masak ti? Dia macam Dia dalam dia cheese. tapi kadang-kadang dia tengok chef. Setengah chef dia boleh cakap dengan ayam tu. Dia boleh tahu. Buat je lah macam tu semua. Kalau sedap. Kan? Macam ni dah kira separuh masak dah ni kan. Ni macam nak masak dah hujung ni. Dia try cucuk. Tak tengok dalam masak ke tak. Memang masak hati kat situ. Lubang kan. Baik tu ni. Ni kan. Sama juga kan. Ni hampir-hampir ni. Hampir-hampir. Tu nampak. Dia dah tersangkut-sangkut tu. Hampir-hampir lah. Ni Nampak isi dalam dia masak. Dah siap makan malam kita. Hari ada apa ni? Spaghetti. Spaghetti guys. Spaghetti. Lagi. Ambil lagi. Okey, ambil lagi. Oh, Jangan chicken. nak susunan. Ada chicken grill guys, ada mashed potato, ada lagi chicken tenders. Coleslaw. Ni apa ni? Ni macam kerang bakar Bukan. Bola meatball. Oh, betul bakar. Betul goreng. Betul goreng. Okay guys. Oi, busy betul malam ni. Tengah buat apa ni guys? Oi, tak berhenti. Sekarang ni kita nak buat bagi goodies, dog gift. Apa lagi? Jajan-jajan ni kita nak bagi dekat anak-anak orang asli nanti besok kita nak ini. Nak bagi kat diorang, nak bagi orang kata nak meraikan lah. Mantap. Tu dia, kita ada apa ni? Adalah sikit-sikit jajan-jajan ni. Ada roka, keropok-keropok. Ni yang dah siap kita bungkus Okey. Siapa QC? ID QC. Okey, ID tolong check. QC tu. Tak ada. InsyaAllah kita akan ada dalam 100 ada 100 satu bungkus Okey. Kurir tengah duduk Kurir duduk. Ada keropok kecil.
Bisa tekan tu. Bisa tekan tu. Mok. Maju. Tekan lebih. MOP. Jangan tolong angkat kamera dulu, kurang main dulu. Mok tadi lah habis. Okay guys, selamat pagi. Okay, ni hari ketiga dah kami berada di chalet Pak Hashim ni, di campsite pos Lenjang. So pagi ni kita ada nak buat sedikit macam charity lah, tapi tak ada apa pun, semua berkongsi rezeki. Kita ada masak sedikit makanan dan juga kita nak bagi jajan. So sekarang ni masak dah settle. Kita tengah bungkus-bungkus guys. Ni member kita tengah bungkus-bungkus makan. Ada bihun, ada nasi goreng untuk jajan, dan kita dah settle semalam dah. So kejap lagi kita nak pergilah. Mungkin kita dapat singgah 1-2 tempat ataupun 3 drop lain-lain kampung. So kat situlah kita akan bagi, nak berkongsi rezeki. Okay guys, stay tune guys. Kita akan update lagi dalam video ni. Alright. Okay, ni bihun. Bihun kita yang dah siap satu beg. Mungkin ada dalam berapa ni? 20 kot, 20. Kita taruh tepi dulu. Ni ada tengah bungkus apa tak ada? Nasi goreng. Oh, ni nasi goreng Okey, bihun tadi dah siap. Nasi goreng, ada telur. Ada telur. Telur guys. Putih pun ada. Ayam daging kan? Oh, ini macam nasi lemak Wan. Ini kita orang bungkus macam nasi lemak. Nasi goreng ni lah. Nampak kita ikut order, ada orang order sayur je kita bagi. Sayur je. Ni barang-barang dia. So kita akan menuju ke kampung untuk memberikan makanan kepada semua. Let's go. Kalau dah siap-siap dah, jom kita tengok beberapa kampung yang kita boleh singgah. Mungkin kampung yang kita belum pergi lagi, yang lepas tu kita dah pergi yang ke bawah tu. Ni kita nak naik ke atas dulu. Naik atas dulu lah Riyad. Kita naik atas pula guys. Alright. Stay tuned guys. Let's go. Kita akan menuju ke atas. Kita membagi makanan kepada orang gunung. Dia boleh explain dah kan? Hujan. Pokok durian. Wah, banyaknya. Ada makanan ni. Ada makanan. Okey, jom kita ke tempat lain pula. Okey, semua dah tunggu tepi tau. Ui, orang dah nampak kita. Comelnya. Pelan. Okey, ada kawan lagi. Di mana kau? Jangan pukul dulu. Nanti dia jangan pukul. I love you. Lagi? Tak dapat. Sudah, kamu sudah. Oh, ni belum nak. Cuba. Balik ke kedai runcit tu, kita beli air mineral. Bye. Diorang makan Maggi tak ke? Makan lah. Dia ada RM5 sekilo. Nak? Boleh lah. Kalau nak. Berapa tu? Sekilo 5. Eh. Sekilo 5. 2 kilo.
Yang ni. Tu jadi berapa? 2 kilo? Kau tengok atas kepala kau. Ni. Hai, dia atas kepala kau. Okay, kita singgah beli durian Apa ID tu? Pokok ni sedap kan? Oh ni lah. Ni dibagi tu tadi. Berapa? Apa pokok apa ni? Durian apa bang? Kampung ah. Kampung. Bukan durian hutan ah. Ada lagi tak? Tak ada lah. Dia ni. Ada lagi ni. Oh tu dia tambah lagi durian. Ni durian ada lagi ni. Ni ada lagi ni di bawah. Anak anjing comelnya. Peluk Aril. Tempat. Oh, sukanya dia nak makan coklat. Okey guys, maka berakhirlah kita orang punya camping untuk di tahun 2025 ni. Terima kasih banyak-banyak dah sudi menonton video ni sampai ke akhir video Alright, kita jumpa lagi di tahun